terdahulu berlaku di Mesir ni. Apa pandangan doktor? Ya, memang benar, Mesir ialah tapak arkeologi yang daripada dulu sampai sekarang merupakan tapak kajian ekologi yang banyak dihubungkan dengan para rasul. Kita dapati bahawa di situ ada hubungan dengan Nabi Idris AS. Sebab Nabi Idris ini dalam siri yang lalu kita ceritakan, dia adalah Nabi yang diutuskan kepada kaum di Mesir. Dan anaknya lah, anak Nabi Idris inilah yang bernama Mesir. Maka Mesir itu diberi nama sempena Ananda kepada Nabi Idris AS, sebab Nabi Idris ini diutuskan kepada masyarakat Mesir, dan Mesir itu nama Ananda kepada Nabi Idris AS. Dan Nabi Idris ini pula kita dapati bahawa mempunyai kesan sebab dia adalah mengajar kaumnya ilmu falak dan juga matematik, dan juga adalah ilmu berkaitan dengan kejuruteraan. Maka di ketika zaman Nabi Idris, kita dapati Mesir telah muncul sebagai tamadun yang besar. Selain pada itu, kita dapati dalam Nabi Ibrahim juga ada kesan, ada hubungan dengan Mesir. Kita tahu juga Nabi Yusuf menjadi perbendaharaan di Mesir. Kemudian kita tahu Nabi Yaqub datang daripada Palestin ke Mesir. Kita juga lihat Nabi Isa juga AS bersama ibunya Maryam juga ke Mesir. Jadi Mesir inilah tapak kajian ekologi, dan kita lihat piramid hari ini tidak ada tandingan bahawa kekuatan yang ataupun keajaiban yang berlaku kepada bangunan piramid ini dikagumi sepanjang zaman. Satu kajian yang menarik tentang ekologi tentang piramid, dari segi matematiknya, binaan ini cukup precise, cukup tepat. Dan bagaimana nak bina piramid ini menggunakan kombinasi bongkah geometri yang disambung macam kita bina jigsaw, satu demi satu, sehingga akhirnya membentuk satu struktur yang begitu kukuh. Yang lebih ganjinya bagaimana ke batu yang begitu besar disusun, dan tidak ada jarak di antara batu dengan batu, dan dia benar-benar seperti batu. Kajian yang dilakukan oleh juruteraan Jepun baru-baru ini, dia cuba ambil sebahagian daripada batu tersebut dan dibawa balik ke makmal dan dikaji secara moden, tetapi dia menemui satu rahsia yang belum diketahui oleh sesiapa sebelum ini. Di dalamnya ada molekul air. Ada molekul air di dalam batu tersebut, bermaksud batu itu bukan batu, bermaksud batu itu tanah asalnya. Teknologi Mesir ketika zaman Firaun mampu menjadikan tanah sebagai batu. Kita tidak hairan sebab dalam Al-Quran diceritakan bahawa ketika dialog di antara Nabi Musa dengan Firaun, maka Firaun ingin melihat Nabi Allah ataupun Tuhan Musa ini, dia arah kepada Haman, Perdana Menterinya, yang juga kerja dia adalah sebagai ketua engineer yang bakar tanah supaya membakar. Auqidli ya Hamanutin, bakar bagi saya wahai Haman tanah supaya buat bangunan, saya nak naik tengok Tuhan Musa di mana. Di situ dibagi hint bahawa tanah itu dibakar. Yang ketua engineer adalah Haman. Dalam Haman ini disebut dalam tradisi Mesir ialah Amon, A-M-O-N. Dia adalah Haman dalam Al-Quran ini. Dia selain daripada ketua peris, dia adalah ketua engineer. Dan kalau kita lihat batu yang dibina, yang disangka sebab batu, tetapi sebenarnya tanah, mengikut engineer Jepun yang mengkaji sampai ke dalam zaman laser ini, dia boleh menembusi sampai ke dalamnya. Didapati bahawa ada molekul air ini menunjukkan dia bukan batu granit yang sebagaimana kita sangka, dia hanyalah tanah yang dibakar, tetapi teknologi mereka tidak dapat ditandingi. Belum ada teknologi kita yang dapat mengubah tanah menjadi batu. Itulah teknologi yang dipunyai oleh orang Mesir ketika itu. Teknologi mereka cukup hebat, dan ketika itu mereka diperintah oleh Firaun. Firaun ini bukan nama orang, tetapi gelaran. Cukup menarik apabila kita baca dalam surah Yusuf, bukan disebut Firaun, disebut Al-Malik. Al-Malik. Dan di dalam Bible disebut Pharaoh sejak daripada zaman Nabi Yusuf lagi. Joseph dalam Bible ini, dia kata raja ketika itu namanya Pharaoh, Firaun. Tetapi Al-Quran kata raja ketika itu bukan nama Pharaoh, nama Al-Malik. Sebab gelaran Pharaoh ini hanya diberikan selepas daripada Nabi Yusuf. Sejarah yang ditulis di kulit ataupun di batu piramid itu menunjukkan bahawa wahyu Al-Quran ini sebagai mukjizat, bahawa raja ketika Nabi Yusuf itu namanya Al-Malik. Dan ini menafikan catatan bahawa Pharaoh itu
bermula sejak Nabi Yusuf. Dan tapak arkeologi ini memberi gambaran kita untuk melihat sejarah yang benar berkaitan dengan masyarakat Mesir. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Yusuf cukup menarik juga, sebab di dinding-dinding bangunan piramid ini diukir satu kisah bahawa di Mesir pernah berlaku satu kemarau yang panjang. Kemudian dibina gedung-gedung dan disimpan anggur, disimpan gandum bertingkat-tingkat dengan tangkai-tangkainya sekali. Dan inilah yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran, bahawa ketika zaman kemarau, yang ketika itu Nabi Yusuf sebagai ketua perbendaharaan Mesir, Nabi Yusuf telah mengarahkan supaya 7 tahun ditanam tanah-tanaman dan dikumpul hasilnya dalam satu gudang, kemudian digunakan pada masa zaman kemelesetan. Dan disitulah dia bertemu dengan abang-abangnya yang telah ingin membunuh mereka, membunuh Yusuf ketika zaman kecilnya, tapi mereka tidak kenal. Ini cukup cantik dalam surah Yusuf, sebab inilah di antara kesan arkeologi kita dapat lihat sampai hari ini. Selain pada itu, Nabi Yusuf ini membuat pengairan. Airan di Sungai Nil itu ada beberapa kawasan yang pengairannya dibawa air ke dalam, daripada Sungai Nil ke dalam kawasan tanah pertanian kekal. Ada lagi contoh yang dilakukan sejak pada zaman Nabi Yusuf. Sejarah bagaimanakah pengairan ini yang kemudiannya diperbaiki. Bahkan katanya satu cadangan untuk membina pangan di kawasan Mesir, di kawasan Aswan itu bukan berlaku sekarang, sejak daripada zaman keagungan Islam lagi. Ibn Haytham telah diperintah oleh Raja Mesir ketika itu, ataupun Khalifah yang menjaga Mesir ketika itu, supaya membina pangan. Tetapi perkara ini tidak berjaya dilakukan oleh Ibn Haytham, sebab air Sungai Nil ini cukup besar ketika musim banjirnya, dan empangan itu tidak berjaya dilakukan. Dan ini semuanya kesan-kesan apabila kita mengkaji Mesir, menimbulkan satu nostalgia lama untuk kita kembali melihat sejarah yang dihubungkan dengan umat Islam ataupun umat-umat terdahulu. Dan ini kan memberikan kita hubungan arkeologi dengan perkhabaran wahyu yang ada dalam Quran. Ini tidak lagi kita tengok dengan kesan yang berkaitan dengan Nabi Musa, yang berlaku pada Nabi Musa dengan Fir'aun, dan ditemui pula mayat Fir'aun yang digali atau penggalian dilakukan oleh Perancis, didapati ditemui kawasan yang disebut sebagai lembah raja-raja, ditemui Fir'aun dengan segala harta yang tersimpan. Dan apakah Raja Fir'aun ini yang bersama dengan Musa? Ada satu hint, katanya apabila dia buka satu mayat itu, tangannya terkeluar, maknanya terbingkas keluar. Maksudnya mayat ini, mamia ini tidak mati dengan cara biasa. Dia mati akibat peristiwa yang ganjil. Memang dia mati dalam laut, sebab dia mengikuti sejarahnya, dia mengikuti Nabi Musa dengan kaumnya. Dan apabila Nabi Musa telah sampai kawasan laut, Allah bukakan laut dan Nabi Musa telah lepas, dan Fir'aun mengikuti belakang, ditutup dalam air dan tenggelam dalam air. Dan oleh sebab itu kita dapatin Fir'aun mati di dalam laut, mati kelemasan. Dan mayat yang terdampar di pantai dimamiakan, disimpan dan dibuka. Sekarang kita dapat saksikan mayat Fir'aun. Dan inilah barangkali yang disebut dalam Al-Quran, yauma nunajjika bi badanika litakunu ayatan lil alamin, atau ayat setelahnya, bahawa hari ini kami selamatkan badan kamu Fir'aun untuk menjadi tanda kepada mereka yang datang kepada kita. Selamatkan badan itu bi badanika, tubuh jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah SWT. Dan sekarang kita dapati ada dalam museum di Mesir, dan kita boleh lihat mamia ataupun wajah Fir'aun. Tidak sehebat mana apabila telah tidak ada nyawa, maka dia hanyalah satu badan jasad yang kaku dan tidak ada apa-apa kelebihan sekalipun. Bahkan itulah Fir'aun yang telah melakukan keburukan demi keburukan, mengaku dia sebagai Tuhan, membunuh bangsa Israel, kaum Israel, dan melakukan segala kerusakan ketika hayatnya. Tetapi sekarang itulah nasibnya, ditenggelamkan Allah SWT dalam laut. Dan ini kesan-kesan ini, kalau kita ke Mesir, saya belum lagi ke Mesir, kita boleh lihat tanda-tanda ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mengerjakan umrah, kalau ada package ke Mesir, barangkali inilah tempat yang kita sama-sama, bukan sahaja kita pergi untuk melihat saya saja, tetapi
kita di atas dasar qul siru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, berjalanlah ke atas muka bumi dan lihatlah kesan-kesan akibat mereka yang berdahaka kepada Allah, supaya kita ambil iktibar. Dan untuk mengembara ke bumi Mesir adalah satu kawasan yang penuh dengan tarikh sejarah arkeologi, sejarah kemanusiaan selain pada sejarah Islam dan sejarah umat tamadun yang kita telah bina selama ini. Kalau kita sempat ke Mesir ni Doktor, ya, iaitu di Giza tempat piramid ni dibentukkan, paling kecil batu tu 5 kaki tinggi dia. Iya, Paling kecil. maknanya cukup kagum. Dengan beratan buah petan, bagaimanakah mereka masuk, kalaulah kita banding, kita menganggap dia adalah sebagai batu yang sebenarnya, bagaimanakah harus diangkat. Rupa-rupanya mereka buat di situ juga. Mereka buat batu di tempat yang sama, sebab buktinya lagi kata juruterang Jepun bahawa di antara batu dengan batu itu tidak ada mistik, tidak ada rapat. Batu tidak boleh dirapatkan sedemikian rupa sehingga, dan setiap batu itu dia sekata, satu bentuk saja. Kalau dipahat tentulah ada berbagai-bagai saiz dan permukaan, dan tapi apa yang berlaku pada piramid itu sangat-sangat tepat, dan ini memberikan satu gambaran bahawa mereka telah ada teknologi menukarkan tanah liat menjadi batu. Yang teknologi ini kita tidak dapat trace sampai hari ini. Bagaimana untuk menyimpan mamia supaya bertahan beribu tahun pun kita tidak ada bahan kimia yang dapat mengawet mayat sebegitu cantik sebagaimana mereka lakukan. So kadang-kadang ada teknologi yang kita tidak punyai tetapi dipunyai oleh orang yang lama. Tidak semestinya kita orang moden lebih maju pada mereka. Di dalam kawasan piramid tu dia antara dua suhu, Doktor. Ya. Ada yang sejuk, ada yang terasa bahang sedikit. Maka itu mungkin bila cuaca ni sejuk, mumia tu boleh tahan lama agaknya. Barangkali di engineer ataupun kejuruteraan yang pembinaan piramid itu direka sekian bentuk sehingga ada ruang-ruang yang memberikan ventilation dan sebagainya, sehingga ada cuaca yang boleh bertahan begitu lama. Dan satu perkara yang menarik di Mesir ialah dia tidak, humidity yang tidak tinggi. Macam kita sangat tinggi humidity sebab kita tak boleh preserve lama. Dan di sana mungkin cuacanya mungkin lebih kering, dan ini adalah di antara rahsia barangkali. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Taman Islam Saran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Muhammad Rofa Ismail dari Universiti